Ramai kreator fokus pada kamera, tapi lupa pada satu benda penting ni, audio. Dan audio yang clear boleh terus bezakan konten biasa dengan konten yang nampak mahal. Ini mic yang aku tengah test sekarang ni. Ini Comica Enjoy Uni Pro, mic jenis condenser dan pickup dia Cardiot. Apa benda Cardiot ni? Cardiot ni maksudnya mic ini fokus ambil suara dari bahagian depan je, bunyi daripada belakang dan tepi dia kurang pickup. So kalau kau duduk depan mic macam ni, suara kau lebih jelas, lebih fokus. Condenser pula jenis mic yang sensitif dan detail, dia tangkap suara lebih jernih dan lebih hidup. Mic ni boleh guna dekat PC, phone, even DJI Pocket 3 aku ni. Plug and play je, tak payah nak setting yang pelik-pelik tu. Mic ni boleh guna wired USB-C atau wireless 2.4 GHz sampai 20 meter. Ada geng knob untuk adjust sensitivity ikut suara. Untuk mute mic, kau cuma sentuh bahagian atas ni je, touch terus mute. Monitoring pun ada, cucuk headphone terus dekat mic. Noise reduction, satu butang khas. Quality audio 48 kHz, 24 bit. Bateri boleh tahan sampai 50 jam kalau kau off RGB ni, tapi kalau kau still on RGB ni, dia boleh bertahan sampai 20 jam. Still okay. Kalau kau buat konten duduk depan meja macam ni, mic condenser Cardiot ni memang bagi rasa lebih profesional. Tapi kalau bilik kau kosong dan echo kuat, kau tetap kena adjust akustik sikit. Mic bagus tak boleh lawan bilik kosong sepenuhnya. Audio yang di dalam video ni, aku gunakan mic daripada Comica Enjoy Uni Pro ni. So kalau korang rasa setup mic ni kena dengan korang punya setup, aku dah tinggalkan link dekat bawah.